Setiap negara mesti ada rancangan untuk masa depan kan? Tapi pernah tak kita terfikir, macam mana rupa pelan induk Malaysia, terutamanya dalam zaman yang serba laju ni? Hari ini kita nak bedah siasat sikit, rangka tindakan negara kita, macam mana kita nak hadap dua gergasi besar yang tengah ubah dunia, teknologi dan globalisasi. Okey, jom kita mula. Dan kena faham ya, ini bukan cakap-cakap kosong atau angan-angan mak jenin. Apa yang kita tengok ni adalah pelan tindakan rasmi negara. Satu set strategi yang memang direka khas untuk bawa Malaysia harungi perubahan global paling besar dalam sejarah kita. Tapi persoalannya, macam mana kita nak rancang untuk masa depan yang jujurlah berubah setiap saat? Plan ni ada jawapannya. Ia fokus pada dua kuasa utama. Pertama, revolusi industri 4.0 yang canggih itu. Dan kedua, dunia globalisasi yang dah tak ada sempadan. Jom kita tengok dulu cabaran yang pertama. Baiklah, kita masuk bab pertama. Cabaran nombor 1, perubahan yang tak pernah berhenti. Inilah dia, revolusi industri keempat atau orang selalu sebut IR 4.0. Jadi, apa benda sebenarnya IR 4.0 ni? Okey, cuba lupakan bayangan kilang-kilang lama yang berasap tu, zaman tu dah lepas. Sekarang ni, fikirkan pasal AI, pasal robot, pasal internet, di mana semua benda bersambung. Ia macam satu tsunami teknologi tau, yang bukan setakat ubah cara kita kerja, tapi cara kita hidup seharian pun berubah. Dan yang paling penting, kita kena faham, teknologi-teknologi ni semua bukan wujud sendiri-sendiri tau. Cuba bayangkan, ia macam pusat gempa. Bila ia berlaku, gegaran ni terasa sampai ke mana-mana. Setiap industri, setiap kerja, setiap komuniti, semua akan rasa impaknya. Inilah enjin utama yang tengah gerakkan zaman kita sekarang. Jadi, nampak tak isunya kat mana? Benda ni bukan lagi pasal trend gadget baru, bukan. Ini dah jadi satu cabaran peringkat nasional. Seluruh masyarakat kita, tenaga kerja kita, semua kena cepat-cepat adaptasi. Kalau kita lambat, risikonya kita akan tertinggal jauh kat belakang. Jadi, apa langkah Malaysia? Rangka tindakan ni sangat jelas. Ia kenal pasti cabaran paling besar, jurang kemahiran yang wujud sebab teknologi baru. Jadi, penyelesaiannya pun mestilah setimpal kan? Iaitu satu transformasi total dalam sistem pendidikan negara kita. Boleh kata, ini pertaruhan kita untuk masa depan. Okey, kita dah sentuh pasal teknologi. Tapi, itu baru separuh cerita. Ada satu lagi gergasi yang kita kena hadap. Apa dia? Dunia tanpa sempadan. Hasil daripada globalisasi. Jom kita tengok pula cabaran kedua ni. Dalam ekonomi global zaman sekarang ni, saingan tu datang dari mana-mana saja. Dari kiri, kanan, depan, belakang, duit, orang-orang pandai, bisnes, semua boleh bergerak bebas ke mana-mana je. Benda inilah yang mewujudkan satu tekanan yang sangat tinggi untuk sesebuah negara tu nak pastikan ia kekal relevan dan kompetitif. Jadi, macam mana kita nak bersaing dalam gelanggang global yang sesak ni? Strategi Malaysia ni bagi saya menarik. Falsafahnya mudah je. Sebelum kita nak keluar berperang dengan dunia, kita kena kemaskan dulu rumah kita sendiri. Jadi, fokus utama adalah kuatkan struktur dalaman negara. Kunci untuk bertahan dalam zaman globalisasi ni bukanlah dengan bina tembok tinggi-tinggi, tak. Tapi dengan bina tapak dalaman yang betul-betul kukuh. Dan tapak kepada semua benda adalah tadbir urus sektor awam yang bertaraf dunia. Maksudnya, cekap, telus dan yang paling penting, orang boleh percaya. Cuma kita bayangkan, kita nak bina bangunan pencakar langit. Apa yang paling penting? Tapak dia kan? Mestilah kena kukuh. Jadi prinsip-prinsip macam pengawasan, integriti, keberkesanan, pengurusan duit yang betul, semua ni ibarat tiang-tiang seri bangunan tu. Bila semua ni dah ada dan mantap, barulah kita dapat satu jentera kerajaan yang bukan je stabil, tapi juga cukup lincah untuk kejar apa-apa peluang kat luar sana. Okey, bila tapak dalaman dah kuat, barulah kita boleh tukar game plan. Daripada bertahan saja, sekarang kita boleh mula menyerang. Kat sinilah strateginya jadi lebih proaktif. Kita bukan lagi setakat nak bertindak balas pada cabaran, tapi kita nak cipta peluang kita sendiri kat pentas dunia. Dan cita-citanya, bukan biasa-biasa. Strateginya nampak mudah, tapi sebenarnya sangat bijak. Jangan tamak nak jadi juara dalam semua benda. Tak payah. Sebaliknya, kita pilih beberapa bidang je, dan dalam bidang tu, kita pastikan kita jadi yang terbaik di dunia. Matlamat akhirnya, nak jadikan Malaysia ni satu hub antarabangsa yang orang lain tak boleh pandang sebelah mata. Jadi, kat mana medan yang Malaysia pilih ni? Pelan ni tunjuk dua sasaran utama untuk kita tawan. Pertama, jadikan Malaysia hub pendidikan antarabangsa. Kedua, kita kuasai pasaran halal global. Ini dua pertaruhan besar untuk masa depan negara.
Okey, yang pertama, hub pendidikan. Cuma bayangkan, Malaysia ni jadi macam satu magnet. Dia tarik pelajar-pelajar, penyelidik, orang-orang bijak pandai dari seluruh pelosok dunia untuk datang sini. Dan ini bukan setakat pasal nak dapat duit tau. Ia lebih besar dari itu. Ia pasal nak bina modal insan yang bertaraf dunia. Dan pada masa sama, naikkan nama Malaysia di mata dunia. Yang kedua, hub halal. Yang ini langkah yang sangat-sangat strategik. Kenapa? Sebab pasaran halal global ni nilainya bukan bilion tapi trilion dolar dan ia makin besar. Jadi cita-citanya sangat jelas. Malaysia nak jadi nombor 1. Bila orang sebut halal, nama pertama yang terlintas dalam kepala mesti Malaysia. Tapi, kita tahu kan, cita-cita tinggi melangit pun kalau tak ada tindakan, tak guna juga. Jadi, pelan tindakannya jelas. Nombor 1, guna sepenuhnya agensi-agensi kerajaan yang ada untuk bagi sokongan padu. Nombor 2, modenkan industri ni dari A sampai Z. Dan nombor 3, selesaikan apa saja masalah yang menghalang kita untuk penuhi permintaan global yang tengah membuak-buak tu. Okey, kita dah tengok semua kepingan puzzle ni satu-satu kan? Sekarang, jom kita undur sikit. Kita tengok gambaran yang lebih besar. Macam mana semua strategi ni sebenarnya bercantum antara satu sama lain. Sebenarnya, logik kat sebalik plan ni sangat kemas dan senang nak faham. Untuk setiap cabaran besar, ada jawapan yang spesifik. Ada revolusi industri 4.0, jawapannya, kita ubah sistem pendidikan. Ada tekanan globalisasi, jawapannya, kita mantapkan tadbir urus awam. Nampak peluang global, jawapannya, kita jadi hub antarabangsa. Nampak tak? Setiap masalah, ada solusinya. Jadi kalau nak simpulkan, inilah falsafah utamanya. Satu plan yang sangat lengkap, yang berdiri atas 3 tiang. Pertama, sesuaikan diri dengan perubahan. Kedua, kuatkan asas dalaman. Dan ketiga, bila dah kuat, barulah kita keluar dan ukir nama kita di pentas dunia. Adaptasi, pengukuhan dan penaklukan. Dan semua ni membawa kita kepada satu soalan terakhir yang paling penting. Rangka tindakan dah ada atas meja. Cita-cita dah setinggi langit. Tapi, adakah pelaksanaan plan ni nanti betul-betul mampu mengubah haluan masa depan Malaysia dan mungkin juga seluruh rantau ini? Itu soalan besar yang jawapannya hanya masa yang akan tentukan.